beza. Beza tu maksudnya operasi tolak. Nak tolak macam mana? Kita ambil nombor yang besar, tolak yang kecil. Ada budak akan buat macam ni. 500,000. Okey, lepas tu tolak 0.1 juta. Dia buat bentuk lazim macam ni. Beza tu tolak betul dah. Nombor yang dibuat ni 500,000 betul. 0.1 juta ni betul soalannya. Tapi tak boleh buat macam ni. Nak tahu tak kenapa? Sebab ni nombor bulat. Ini perpuluhan juta. So tak boleh lah nak tolak. Kena tukarkan dahulu. Okey, ada orang dia buat, okey ni cara salah. Ada budak dia kata dia nak tukar 500,000 ni kepada perpuluhan juta. Jadi ditukar yang ni. 0.5 juta. Tolak dengan 0.1 juta. Okey, ini caranya pun betul. Okey, yang budak ini dia nak buat dalam nombor bulat. Tak ada perkataan juta kat situ. Soalan pun tak minta, jawapan tak minta nak dalam perpuluhan juta. So boleh buat macam ini pun boleh, ataupun macam ini pun boleh. Yang mana senang. Okey, syarat dia tukarkan bentuk tu biar jadi betul. Kat sini 500,000. Okey, 0.1 juta ni budak ni tukar jadi 100,000. Betul atau salah? Okey, nak tahu selepas titik kena ada 6 nombor, ataupun juta tu kena ada 7 nombor. Jadi dia buat macam ni. 1 nombor, 2 nombor, 3, 4, 5, 6, 7. Cukupkan 7. So, kosong kat depan tak nak, jadilah 100,000. So, betul lah dia buat ni. 100,000. Lepas tu dia tolak, dapat 400,000. Betul. Dapat 2 markah. Kalau yang ini pula, dia tukarkan 500,000 ni menjadi perpuluhan. Okey? Perpuluhan juta. Kenapa 0.5? Sebab tak ada nombor kat depan ni. Tu yang jadi 0.5 juta. Pun boleh buat macam ni. So jawapan dia tetap sama. 0.4 juta ni samalah dengan jawapan 400,000. Ini dalam nombor bulat, ini dalam perpuluhan juta. Dua-dua sama. Okey.